Assalamualaikum. Apa khabar semua? YT TikTok. Selamat tahun baru. Terima kasih Andi. Orang pertama join Terima kasih. Masih join. Adam, masih join Adam. Pok Sir, sahabat lama daripada tak silap Mr. Ura lah. Daripada mula Mr. Ura buat ni channel ni, Pok Sir dah join Pok Sir masih join. YT, anybody home YT? Mozani, masih Mozani. Selamat tahun baru semua. Hari ni kita buat berita penutup 2025, apa yang terjadi sepanjang tahun. Dora, terima kasih. Waalaikumsalam. Daripada mana? Jangan lupa type daripada mana anda, share dan juga like. Hari ni kita bagi meletup, okey? Anwar, terima kasih join. Okey, jangan lupa share dengan like, kita bagi meletup hari ni. Hafizahan, terima kasih join. Alright. Mr. Ura dalam grup lah. Mr. Ura ada sebut tentang tahun 2026 ni harga silver, perak akan meletup. Harga silver akan mengejar harga emas ni. Harga silver, jangan lepaskan peluang anda. Dia akan pergi double atau triple. Tak sampai seminggu lepas, China dia cakap, aku tak akan jual aku punya silver. Nampak? Daripada situ, harga akan naik bukan makin turun. Ya, terima kasih. Ya, betul. Terima kasih. Double atau triple 2026. Kerana orang semua nak pakai perak. Orang semua nak pakai silver. Kilang-kilang nak pakai. Semua nak pakai. Habis, China sekat pula. Harga naik. Jadi, sebelum dia naik sampai tinggi-meninggi, belilah apa yang patut beli. Terima kasih Kuala Lumpur. Masya Allah. Terima kasih. Selamat tahun baru semua. Pasir Gudang, terima kasih. Razali, terima kasih. Join. Jangan lupa share. Share, like malam ni. Berita penutup 2025. Apa yang terjadi. Okey. Kita start pukul 9. Lagi 1 minit saja. Okey. Jangan lupa like, share. Dan siapa nak berita hari-hari, support Mr. Ura. Mr. Ura buat berita hari-hari. Masuk dalam grup WhatsApp. Wasabi group. Hari-hari Mr. Ura bagi anda berita yang terbaru. Hari-hari. Kadang-kadang berita Mr. Ura ni, Masya Allah, Mr. Ura tak nampak pun dekat berita lain. Tak nampak. Sebab tu Mr. Ura bagi anda berita yang RM30 je setahun. Kerana apa? Nak membantu Mr. Ura hilangkan penat lelah buat berita hari-hari, nak cari berita, nak dengar dari mana-mana sumber yang benar, sumber yang benar, bukan main cerita je, tidak, okey? Jadi join WhatsApp group Mr. Ura, setahun RM30. Macam 1 bulan anda belanja Mr. Ura 1 cawan teh lebih kurang macam tu je. Okey, mari kita mulakan berita kita yang pertama untuk malam ni, penutup 2025 yang agak menyedihkan pun ada, mengembirakan pun ada. Jadi kita cerita berita kita yang pertama. Kita kenang balik apa yang terjadi 2025. Pertama kali adalah Oreshnik missile. Okey. Oreshnik missile ni Rusia dah buat banyak dan mereka dah hantar dekat Belarus. Kalau join WhatsApp group, Mr. Ura hantarkan gambar-gambar di mana mereka meletakkan Oreshnik missile mereka, dan semua muncung Oreshnik ni menghala ke negara Europe. Kerana apa?
Mereka tak habis-habis cerita. Lagi 2030 aku nak serang Rusia. Mr. Ura bukan nak orang cakap pro Rusia ke apa ke, minta maaf. Mr. Ura bukan pro Rusia sampai nak agung-agungkan Rusia tu, tidak. Cuma Mr. Ura suka Rusia ni. Kenapa? Dia kurang ajar. Dia kurang ajar dengan hegemoni dunia. China pun sama, dia kurang ajar dengan hegemoni dunia ni. Sebab tu Mr. Ura respect China, respect Rusia, kerana mereka melawan. Iran melawan. Okey, melawan hegemoni dunia ni. Kerana apa? Daripada dulu tak ada orang nak melawan ni. Tak ada orang nak melawan, tak ada orang berani. Sekarang ni ada orang melawan. Bukan hanya senjata, malah mereka melawan dengan ekonomi juga. Okey, jadi muncul Oreshnik missile ni dikatakan telah menghala ke negara Europe, dan 2026 Rusia akan menggunakan dengan lebih meluas Oreshnik missile. Mungkin Ukraine akan kena lebih sedikit Oreshnik missile ni. Oreshnik missile ni bukan main tabur je, tidak. Mereka akan attack di mana kilang-kilang drone ke, kilang-kilang simpanan senjata ke. Waalaikumsalam, Alif. Kilang-kilang senjata ke, apa ke. Kerana drone Ukraine pun sekarang anda jangan pandang sebelah mata drone kamikaze mereka long range mereka punya drone tu long range, pergi jauh. Boleh pergi jauh drone mereka. Sehingga boleh sampai ke dalam Rusia. Mereka nak cuba membunuh Putin tempoh hari. Okey, itu berita selepas ini lah. Nantilah kita cerita tentang drone kamikaze Ukraine tu. Nasaruddin, Waalaikumsalam. Okey, jadi Oreshnik missile ni dah buat. Poseidon pun ada. Poseidon pun dah siap dah. Bila-bila masa Rusia boleh gunakan bom nuklear bawah laut Poseidon yang boleh merayap satu dunia, tak payah nak isi minyak, tak payah nak menggunakan tenaga nuklear. Kalau meletup, tsunami lah bandar-bandar dekat Uncle Sam. Uncle Sam ni satu, Uncle Sam awak tahu siapa kan Uncle Sam kan? Mereka ni bandar-bandar dia kebanyakannya tepi laut. Jadi kalau sebiji Poseidon meletup, banjir rasanya. Mandi air mereka. Jadi, okey. Poseidon dah ada, Oreshnik pun dah standby. Ini kerana apa? Lagi 2030 kami akan berperang dengan Rusia. Kami nak mempersiapkan diri, askar lah, apalah ini. Tapi bila dah kena hang macam ni, mereka tarik break sedikit. Kau nak perang lagi 2030, kenapa kau nak bagi tahu dengan dunia? Aku nak attack kau. Makin tambahlah China kilang buat misil 24 jam tanpa henti, makin bertambahlah, bukan makin berkurangan. Jangan lupa like, share, subscribe ke YouTube. Jangan lupa. Malam ni kita nak kasih boom berita malam ni penutup. Berita kita kedua. Kapal tangki dekat Venezuela ditahan. Okey, kapal tangki yang membawa minyak Venezuela punya minyak memang grade A. Grade A, grade terbaik kan. Jadi mereka, Uncle Sam tahan kapal tangki Venezuela kerana apa? Nak mengganggulah minyak Venezuela. Dan Mr. Ura rasa macam, boleh ke satu kapal tangki ni Venezuela ada masalah? Rupanya satu kapal tangki ni 10% pengeluaran Venezuela problem. 10%. Kalau 10 kapal tangki macam mana? Maknanya pengeluaran Venezuela zero lah. Kalau
Uncle Sam buat macam ni teruskan, problem lah. Tapi mereka dah salah tangkap lah. Mereka dah tangkap kapal tangki China pula. China pun warning kan. China pun warning. Lagi sekali kau tangkap, baik kau pulangkan kapal tangki minyak aku. Okay, itu dah warning. Lepas tu Rusia pula. Rusia warning. Berapa banyak kali Putin ingatkan, apa yang kau lakukan ni macam lanon. Kau ni macam lanon. Okay? Macam lanon. Jadi, tak boleh. Kau tak boleh buat macam ni. Kalau kau buat lagi, aku tahulah nak ajar kau macam mana. Jadi, mereka pun tak berani nak usik kapal tangki minyak Rusia. Bukan tu je, Rusia tunjukkan kurang ajar lagi. Kapal-kapal apa yang mereka gunakan, taruh bendera Rusia lagi. Mereka taruh bendera Rusia. Tak payah nak sembunyi-sembunyi lah. Taruh bendera kita. Tengok dia boleh berani tahan, tak berani tahan. Rusia lakukan sampai macam tu. Dengan Iran pun. Dia belum tahan lagi kapal Iran. Iran dah tahan kapal diorang dekat Selat Hormuz. Mereka tahan kapal minyak negara Europe lah. Dan Iran kata mereka membawa minyak yang salah lah apa. Sebenarnya kapal-kapal ni, kalau mereka beli minyak, bukan minyak, beli insurans perkapalan daripada British, mereka tak akan diganggu. Nampak? Mereka tak akan diganggu. Beri insurans kapal tu daripada British, mereka tak akan ganggu. Waalaikumsalam Nasruddin. Tapi kerana Rusia pun sekarang dah ada mereka punya insurans perkapalan, jadi mereka marah. Kerana daripada dulu mereka makan duit dunia ni daripada syarikat-syarikat perkapalan. Sekarang ni separuh daripada duit ni dah kena belasah dengan negara lain. Mereka tu lah. Terima kasih Zana. Terima kasih. Jangan lupa Zana join WhatsApp group Mr. Ura. Kalau nak berita hari-hari, pagi-pagi Mr. Ura bagi anda sarapan, masuk je dalam group WhatsApp group. Mesej dalam inbox, Mr. Ura bagi nombor telefon dan RM30 setahun, okey? Jadi kerana insurans ni lah mereka sanggup tahan kapal-kapal yang bawa minyak, bawa apa benda saja untuk mengajar. Jadi macam mana nak melanggar hegemoni dunia ni? Macam mana? Rusia, China kena berkeras. Kena berkeras tentang ini. Oh, kau nak bully orang aja ke apa? Kau nak bully orang je kerja kau Duit pun kau nak bully. Sekarang kapal pun kau nak bully. Jangan bagi peluang. InsyaAllah 2026 anda akan dapat berita yang the best lah. 2026 Mr. Ura dapat rasakan. Okey, berita kita yang ketiga. Pada hari lepas, Zelensky berkata, ayat dia masa hari Christmas, tempoh hari, dia buat ucapan lah yang pendek, tak panjang. Dia kata, may he perish. May he perish. Kata dia, pendek je. May he perish, maknanya ayat ni untuk Putin lah. Harap dia lenyap. Maksud dia lah, may he perish. Tak sampai 1 hari, 2 hari, rumah Putin kena attack dengan 91 drone kamikaze drone. Long range drone. Okay. Jadi dia dah signal, may he perish tu, dia rasa macam drone dia ni boleh
menamatkan riwayat Putin. Tapi Putin tak pernah pun, dah bertahun tak pergi kat rumah tu. Putin sekarang duduk dekat Kremlin. Dekat Kremlin tu ada apartmen. Putin dah duduk kat situ. Untuk keselamatan lah. Jadi ini bukan kali pertama mereka cuba nak membunuh Putin. Ini bukan kali pertama. Tempoh hari dekat Kerch, masa tengah Kerch, tengah kecoh, kan, Putin nak pergi kat Kerch. Okay? Mereka melancarkan drone yang banyak ke Kerch. Untuk apa? Nak letupkan helikopter Putin tu. Tapi tak berjaya juga. Tapi kali ni lain sedikit. Walaupun mereka tak berjaya, Lavrov berkata, Lavrov buat statement. Mereka akan menilai balik sama ada perjanjian di Turki tu boleh diguna pakai lagi atau tidak. Habislah kau. Perjanjian dekat Turki tu, Rusia nak 4 ke 5 region je. Okey, 4-5 region sahaja. Perjanjian. Putin selalu mengulangi. Kalau nak buat apa pun, memang kalau kita dengar pun, telinga ni macam tahi telinga pun boleh keluar. Putin ni cakap, berbuih-buih mulut dia cakap. Kalau nak duduk di meja rundingan, kau kena ikut apa yang kita bincangkan di Turki tempoh hari. Itu yang Rusia nak. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Macam tu juga dia nak. Tapi kali ni perjanjian tu, Lavrov kata mereka harus menilai kembali kerana mereka cuba membunuh presiden kami. Kerana kalau dulu perang Ukraine ni, Rusia masuk ke Ukraine kerana untuk membersihkan Ukraine daripada neo-Nazi. Tu yang pertama. Kedua, untuk neutralkan Ukraine daripada NATO. Tapi sekarang ni tidak lagi. Terrorist Act, kata Lavrov. Kamal, terima kasih join Terima kasih Man 74, terima kasih. Selamat tahun baru semua. Mr. Ura doakan anda semua berbahagia. Mr. Ura nak belanja anda macam-macam tak, tapi Mr. Ura bagi anda tips je lah. Silver tahun ni 2026 akan naik double atau pergi triple. Terpulang pada anda. Kalau anda nak beli, beli. InsyaAllah naik double atau triple. Ini saja Mr. Ura dapat bantu anda. Okay? Jadi Terrorist Act sekarang dah tukar. Kenapa kau cuba bunuh presiden? Sampai Donald Trump pun berkata, I don't like it. Donald Trump pun cakap, bila dia dengar Putin pagi tu ketika Zelensky dan Trump berjumpa, Zelensky tunggu dalam kereta. Masih Bob. Habis Zelensky tunggu dalam kereta. Okey, tunggu. Ada orang cakap tunggu sampai 2 jam. Kerana Trump dengan Putin berbual. 2 jam setengah. Kata Trump 2 jam setengah berbual dengan Putin. Tapi sebenarnya 1 jam 15 minit saja Trump dengan Putin berbual. Dan Putin buat pengakuan yang Zelensky menghantar drone untuk cuba membunuh dia. Sebab tu bila Trump berjumpa Zelensky, Trump kata, I don't like it. Nasib baik aku tak bagi Tomahawk missile dekat dia. Kalau aku bagi Tomahawk missile macam mana? Lagi hancur mereka kena. Lagi teruk mereka kena. Sebab tu Trump pun tak berapa suka keputusan. Tapi nak cakap macam mana intelligent, drone yang terbang ni semua pakai Starlink. Starlink siapa? Starlink US. Jadi intelligent semua pakai US. Cuma mungkin Trump tak tahulah kan tentang ini. Sebab tu Trump tak suka. Dan Trump juga ditanya oleh wartawan ketika itu. Baru-baru ni je kan Zelensky jumpa dengan Trump kan. Baru-baru je. Trump ditanya oleh seorang wartawan bagaimana askar-askar, mereka tak cakap askar missionary mereka kata askar US yang berada di Ukraine yang terbunuh ni apa semua. Sebenarnya askar missionary lah, askar upahan, askar yang dah pencen nak masuk
join boleh, gaji besar, insurans membesar, kan? Tak berarti katak lah, gaji besar, insurans besar. Okay. Dan Trump jawab, memang menyedihkan lah, kan? Dia cakap memalukan. Apa yang mereka pergi perang dekat Ukraine ni memalukan, katanya. Sama macam tu lah. Jadi kau dapat gaji besar apa semua, pergi perang dekat Ukraine. Kau punya presiden pun cakap memalukan apa yang kau buat tu. Kerana memang untuk Trump, perang ni bukan perang dia, kan? Trump kata perang ni bukan perang dia, perang orang lain. Kan? Tapi macam mana perang ni tetap berjalan kerana Trump cakap. Trump pun tak boleh buat apa-apa lah. Dia jadi presiden pun kerana apa? Orang payung dia lah, senang cerita lah. Orang payung dia jadi presiden. Kalau tak, dia tak dengar apa yang orang cakap, dia pun tak boleh duduk kat kerusi tu. Okay? Jadi Trump kata kematian ini adalah memalukan. Dan dah berapa, dekat setahun perang ni, kalau kita lihat kematian askar-askar Ukraine dan Rusia, mereka bertukar mayat. Okay, kalau kita lihat dia punya beberapa kali pertukaran mayat ni, Ukraine 1,000 lebih mayat yang Rusia hantar. Ini yang ada KTP, yang ada IC, yang ada pasport. Okey. Yang ada IC, ada pasport dalam kocek ketika mati dibunuh. Jadi mereka ni, Ukraine 1,000 lebih, Rusia 25 orang. Tak lebih daripada 100, tak lebih daripada 50. Dari situ anda nampak macam mana dia punya berapa banyak askar Ukraine yang terbunuh dan berapa banyak askar Rusia yang terbunuh. Dari situ je. Pertukaran tu je. Okey. Dalam setahun 1,000 lebih Ukraine, Rusia 20 lebih, 30, 50, bawah 50. Okey, berita kita yang seterusnya. US won Europe largest nuclear plant for crypto mining. Okay. Zaporozhye region. Okay. Sekarang Rusia dah sampai kat Zaporozhye region tau. Zaporozhye region ni dekat tengah-tengah Ukraine, macam Mistura nak cakap. Tengah-tengah Ukraine ada sungai besar nama dia Dnieper River, dan Zaporozhye region kat sebelah tu je. Dan ada satu nuclear power plant yang agak besar, yang agak lama daripada zaman Soviet lah. Rusia daripada mula perang, Rusia cuba mempertahankan Zaporozhye nuclear power plant ni. Tapi Ukraine pula cakap Rusia nak menghancurkan Zaporozhye nuclear power plant ni. Tapi Ukraine yang selalu hantar drone nak hentam Zaporozhye nuclear power plant. Jadi sekarang ni US nak power plant ni. Kerana mereka ni businessman, mereka nak crypto mining. Kerana air yang mengalir terlalu banyak. Jadi kan crypto mining kalau nak buat ni kan nak perlukan air, nak cooler lah, apa. Jadi mereka nak. Tapi sekarang ni masalah dia, negara-negara Europe dah panik dengan apa yang Zelensky lakukan, nak cuba membunuh Putin tempoh hari. Dan Rusia dah tukar daripada act kepada neo-Nazi, bersihkan neo-Nazi, act kepada teroris ni semua. Dan Rusia akan maju. Rusia akan mara. Sehingga daripada berapa tahun ni Mr. Uran cakap kemungkinan Rusia akan sampai ke Dnieper River. Separuh daripada Ukraine mereka akan ambil.
Mr. Ura target. Tapi sekarang Rusia sampaikan bandar pelabuhan kedua terbesar di Ukraine, di Odessa. Dia ni river dia panjang ke bawah, jadi kat sebelah sini Odessa. Sini yang sebelah region yang Rusia tengah kerjakan ni lah kan. Jadi Odessa ni sebelah sini. Hari-hari Rusia belasah dengan misal. Sehingga kan governor Odessa kata Odessa tak selamat diduduki sekarang. Kerana musim sejuk lah apa, dengan hari-hari Rusia belasah dia punya. Baru sekejap ada electricity, dah Rusia belasah dengan misail. Sampai macam tu, sampai macam tak selamat nak diduduki. Sampai macam tu. Jadi lepas ni kat mana Ukraine nak ada pelabuhan? Dah tak ada pelabuhan lagi lah. Satu negara yang kalau tak ada pelabuhan kalau berperang bermasalah tau. Salah satu depan mata kita je. Cambodia, nampak? Cambodia perang macam mana? Thailand kawal je laut dia, habis. Vietnam kepung. Thailand kepung. Habis. Terus tak ada laut. Bahaya tu. Cepat kau akan kalah. Kerana laut ni lah. Pelabuhan ni lah Ukraine perlukan untuk bawa senjata apa semua untuk cepat. Okey. Terima kasih Man 74. Terima kasih Man. Jangan lupa Man join WhatsApp group RM30 setahun. Okey, RM30 setahun join WhatsApp group. Hari-hari berita untuk anda pagi-pagi, insya-Allah. Tak putus. Tak pernah berhenti dalam setahun ni Mr. Ura bagi berita kat WhatsApp group tau. Hari-hari untuk anda. Jadi pentingnya Odessa ni. Ini pun dah membuatkan negara Europe macam panik juga dengan apa yang Rusia lakukan sekarang. Memang no more mercy. Tak ada bagi kesian lagi. Kerana Putin dah tak boleh main-main lagi. Kerana apa? Rakyat dia pun dah komplain. Bukan komplain kerana banyak askar yang terbunuh ke apa, tidak. Mereka kata Putin ni terlalu berlembut. Bukan kerana terlalu banyak kematian, tidak. Okey, berita kita yang seterusnya untuk malam tahun baru ni. Ini menarik ni. Okey. Tekan like kalau anda pernah dengar Somaliland. Pernah dengar tak cerita Somaliland? Masih Hafiz. Somaliland. Tekan like kalau pernah dengar Somaliland. Okey. Menyedihkan Anda pun tahu bagaimana Syria jatuh. Mereka menggunakan Al-Qaeda. Masih bro, Black. Al-Qaeda. Dan US, Israel dah conquer Syria sekarang. Okey, menyedihkan. Jadi, tempoh hari, apa yang Houthi lakukan terhadap Israel ni memang terlalu teruk. Sampaikan pelabuhan mereka kena belasah. Tak boleh digunakan. Mereka kerugian berbilion dolar kerana Houthi Yaman, negara miskin, belasah mereka. Kapal mereka di Red Sea, Houthi tahan. Mereka punya kapal perang pergi pancat kat sana nak lawan mereka pun patah balik kerana minyak habis ke alasannya. Padahal mungkin kena bedal dengan Houthi. Sampai macam tu. Houthi belasah mereka ni. Sehingga kan mereka buat perjanjian dengan Houthi. Okey, aku dah tak nak serang kau lagi. Lepas ni Israel nak buat apa dengan kau, buatlah. Israel pula berperang dengan Houthi. Okey? US dah tak nak campur lagi. Jadi Houthi lepaskan US. Perjanjian.
Dalam pada itu, tempoh hari Somalia ni ada satu kawasan ni nama Somalia Land yang setan Yahoo umumkan, iaitu dia mengiktiraf negara Somalia Land ni. Ada presiden pula. Orang Islam lah presiden. Saya tak tahu nama dia, baru petang. Orang semua terperanjat. Mana datang ni? Somalia Land ni, mana datang ni? Rupanya Somalia Land ni, mereka nak buat pelabuhan tentera. Mereka nak buat base. Mereka nak hentam Houthi pula daripada Somalia Land. Bukan saja itu, jadi askar-askar pun Somalia Land akan bagilah untuk perang dengan Houthi di Yaman. Dan mereka ni Somalia ni pemisah. Mr. Ura panggil dia pemisah. Pemisah ni berada di Yaman sekarang. Sponsor dia adalah UAE dan Israel. Mereka yang sponsor ni. Jadi dari situ Saudi nampak, tak boleh ni, tak boleh jadi ni. Kerana apa? Israel dekat sebelah dia dekat Yaman je. Kena apa-apa, makin besarlah Israel. Tak boleh jadi. Saudi pun hantar tentera mereka, kereta tank mereka dekat border Yaman. Dan memberi amaran kepada pemisah-pemisah ni, jangan nak berperang. Kerana Saudi dan Houthi ada perjanjian, iaitu mereka berdamai. Mereka ada perjanjian damai. Sebelum perang, ketika perang Gaza bermula, Saudi dah sign dulu dengan Houthi. Gencatan senjata, tak nak bergaduh. Okey, jadi bila diorang nak goda Houthi, apa akan jadi? Houthi bagi amaran lah kan. Kau jangan buka base kat sini. Tak kira lah Somalian ke, Somalia Land ke apa, kami akan bedal. Jangan ingat kau boleh buka pelabuhan tentera laut ke apa. Tak boleh. Kami akan bedal punya. Houthi mampu. Dan Arab Saudi pun memberi amaran. Dan UAE keluar daripada Yaman. UAE keluar daripada Yaman baru-baru ni saja berita ni. Keluar saja Arab Saudi bedal pemisah-pemisah ni. Dan seorang askar di dalam Houthi lah, dia macam general lah, pangkat besar juga dalam Houthi. Dia membagi information. Okey, kalau anda join WhatsApp group Mr. Ura, bagi anda fakta. Ini bukan cerita dekat warung kopi ke apa, tidak. Mr. Ura akan bagi anda berita daripada mana kita dapat, statement siapa. Jadi general ni kata UAE offer dengan Houthi, jikalau mereka dapat menghancurkan NEO dekat Saudi, UAE akan bayar apa saja pampasan ke apa ke yang Houthi perlukan. Jadi sekarang ni perang di negara-negara Arab ni antara Saudi dan UAE dah berlaga-laga bahu dah ni sekarang ni, tahu. Jangan main-main. Nampak macam tak ada apa-apa terjadi sekarang kan, tapi berlanggar-langgar bahu. Kita doakanlah benda yang terbaik. Kadang-kadang Mr. Ura rasakan mereka mempergunakan umat Islam sendiri untuk menghancurkan umat Islam sendiri. Mr. Ura pun tak faham kenapa umat-umat Islam tu, mungkin mereka di Somalia, kalau kita dengar daripada dulu pun. Waalaikumsalam Night Dream. Kebuluran. Jadi mereka dah ditabur dengan duit daripada setan-setan dunia ni. Jadi mereka mata macam terbuka. Taiwan. Siapa ni yang komen tentang Taiwan ni?
Muhammad 007 lah, boleh Muhammad. Taiwan ni Muhammad, anda rasa kita dah pernah cerita pasal Taiwan. Daripada dulu kita dah cerita pasal Taiwan. Masa baru-baru mula-mula Mr. Ura buka channel ni. Taiwan takkan ada apa-apa punya. Kerana Taiwan tahu mereka ni bukan besar macam Ukraine. Mereka ni kecil je. Kena bedal dengan hypersonic China je habis. Sekarang mereka tengah bangunkan bawah tanah macam mana tempat nak larikan diri untuk sembunyi daripada misail-misail ke apa ke orang awam. Mereka tengah mempersiapkan diri. Okey? Mempersiapkan. Kau terlalu kecil. Berapa ratus ribu askar kau. Kena bedal satu hari China kepung je habis. Nak bagi bantuan. Daripada mana nak bagi bantuan? Daripada Filipin. Berapa jauh? Nak bagi bantuan kat Taiwan daripada Filipin. Berapa jauh tu? Jepun. Siapa lagi nak bantu Taiwan? Itu hari tu Jepun baru. Perdana Menteri dia yang baru, yang wanita tu. Wow, kami akan bantu Taiwan dalam perang. Habis, China terus tunjuk dengan Jepun. Sejarah macam mana Jepun menjajah China sampai sekarang. Luka tu masih terpahat di dalam hati. Sampai macam tu lah. Jadi jangan cerita kau nak support Taiwan. Kau support kau punya periuk nasi lagi bagus daripada kau support Taiwan. Okey? Daripada Filipin. Nak hantar hypersonic je kapal perang, mana boleh hantar bantuan lagi untuk Taiwan. Habis. Jadi Taiwan ni memang susah nak perang lah, senang cerita. Rakyat-rakyat Taiwan pun ada daripada dalam nak menolak kalau boleh tak nak berperang dengan China. Baik jadi macam Hong Kong sudah lah. So, jadi Hong Kong. Sampai sekarang Hong Kong masih alhamdulillah. Taiwan dengan tanah besar China bersandiwara saja dengan dunia untuk intip senjata moden. Ini adalah alasan lah. Mata hati alasan mereka untuk berperang dengan China. Mereka tak ada alasan lain. Taiwan untuk dijadikan alasan untuk mereka berperang dengan China. Tapi minta maaf banyak-banyak. Kalau zaman dulu kau boleh cakap. Zaman sekarang Rusia, China, Iran ni semua kau jangan main-main. Mereka punya senjata memang dah terbaik lah Okeylah, sekali kita cerita pasal pejuang-pejuang di Gaza. Okey. Tempoh hari pejuang-pejuang di Gaza kata iaitu mereka nak Israel membenarkan penyiasat luar negara untuk menyiasat kejadian 7 Oktober. Kejadian 7 Oktober. Mereka meminta Israel untuk menyiasat. Tapi kerana apa? Kerana pejuang-pejuang nak tunjukkan dunia bahawa sebenarnya pejuang-pejuang tak mampu pun nak menyerang seperti 7 Oktober. Sampai macam tu punya teruk. Macam dalam filem lah. Kereta meletup. Pam. Dengan helikopter Israel menembak macam-macam. Memang tak mampu. Kerana apa? Mereka menggunakan AK-47 dengan mortar. Ini saja. Memang mereka tak mampu sampai macam tu. Nak hancurkan sampai macam jadi Israel memberi ayat balasan iaitu kalau kau buat, kau panggil penyiasat masuk dalam, kami akan ambil lebih daripada 50% kawasan Gaza. Sekarang ni kawasan yang lain kuning tu dah dekat berapa peratus, jadi dia nak ambil 50%. Gaza ni adalah lain kuning, adalah askar-askar Israel akan letak untuk buka base di situ untuk menjaga. Sebelum Netanyahu pergi ke US tempoh hari, dan Netanyahu pergi ke US untuk bertemu dengan Presiden US untuk meminta green light untuk menyerang Iran. Dan Trump pun setuju, okey, kita akan serang Iran kalau, kata dia, kalau Iran tidak berhentikan pengeluaran ballistic missile. Ini dah red line dah untuk Iran. Iran dah kata kami akan terus
menghasilkan ballistic missile mereka, hypersonic missile mereka akan teruskan kerana ini untuk mempertahankan negara mereka. Itu yang Trump kata kalau mereka tak hentikan. Dan Netanyahu pula kata kalau Iran menghasilkan nuklear, peranglah 2026. InsyaAllah akan terjadi perang antara Iran dan Israel. Tapi cuma sebelum terjadi akan ada panic buying. Panic buying, beli barang-barang groseri, barang-barang runcit. Israel akan umumkan, okey cepat-cepat pergi beli barang runcit untuk seminggu, 2 minggu. Beli-beli simpan kat rumah. Kita nak perang. Masih Man 74. Okey, selamat tahun baru semua. Minta maaf kalau Mr. Ura tak dapat buat berita banyak dekat TikTok, YT hari-hari kerana apa? Mr. Ura pun buat berita hari-hari dekat dalam WhatsApp group. Jangan lupa join, okey? RM30 setahun. Support Mr. Ura. Selamat tahun baru semua. Kalau ada salah kata ke apa, minta maaf lah. Mr. Ura doakan anda semua semakin maju jaya, Malaysia makmur. Ura everybody.